Terusnya soalan unit masa tambah tahun. Okey, settle lah. Jawapan adalah abad dan tahun. Baik. So kena ingat balik. Tahun ni berapa tahun supaya dah layak sebut abad? Sebut satu abad. Nombor paling maksimum berapa supaya dia boleh sebut satu abad? Tak payah sebut tahun lagi. So jawapannya ialah abad, iaitu ialah 100 tahun. Okey. So nanti jawapannya kalau 100 tahun dah lebih dari 100 tahun, maknanya kita kena cakap abad lah. Balance-nya tahun. Okey, so kita tambah 1 3 sifar tambah alamak. Kita nampak okey. 83 1 11 3 2 1 3 2 1 3 tambah 1 5 3 2 8. Okey, so dapat 328 tahun. Dah, maksudnya apa? Maksudnya apabila tahun ini dah masuk ke 3 digit, maka dia tak layak duduk dekat tahun. Dia kena duduk dekat abad. Okey, so maksudnya hanya 2 digit saja yang boleh untuk tahun. Jadi 2 digit saja yang kita nampak ini. Salah. Undur. Okey dah. Ni ambil. So, yang kita nampak yang ini je. Jadi yang ini pula dia dah jadi abad. So jawapannya 3 abad 28 tahun. Itu saja. Okey, alhamdulillah.